Apa bezanya bila anda menabung di akaun Gap secara konsisten setiap bulan dengan menabung setiap bulan di bank, kemudian keluarkan duit tersebut dan beli emas dengan hasil tabungan di bank? Tabungan di akaun Gap atau Gold Accumulation Program adalah dalam gram emas. Gram emas yang anda beli bergantung kepada harga emas yang berubah setiap hari. Bermakna, walaupun anda menabung secara konsisten RM100 setiap bulan, gram yang dibeli berbeza untuk setiap kali belian. Walaupun harga emas ada naik dan turun dalam jangka masa pendek, sejarah harga emas selama 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Dan apabila anda menabung secara konsisten setiap bulan, anda dapat puratakan kos harga emas yang anda beli dan semestinya lebih rendah dari harga semasa. Dengan menabung di akaun emas Gap, anda boleh menabung sehingga cukup gram emas yang anda target dan anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan dalam bentuk fizikal. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.